Wafat maksudnya tuan-tuan dia lengkap pusingan. Itu wafat. Wafat tidak automatik bermaksud mati. Wa huwallazi yatawaffakum. Allah yang mewafatkan kalian, melengkapkan kalian. Bil-lail, pada waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dalam keadaan Allah yang mengetahui apa kalian buat pada waktu siang. Thumma, kemudian yab'athukum fihi. Kemudian Allah bangkitkan semula kalian pada siang hari itu. Wafat dalam cerita ni, Allah lengkapkan apa sehari-harian pada waktu malam? Tidur. Allah tidurkan kita pada waktu malam. Dalam keadaan Allah tahu apa kita buat siang hari itu. Tidur ada perkara ghaib di sebalik tabir. Tidur itu adalah Allah lengkapkan umur kita sehari. Bila sebut lengkap, tuan-tuan, adakah perlu sambung bila lengkap? Mula baru. Perkataan mula semula atau mula baru tu baguslah. Tapi tuan-tuan, bila benda dah lengkap, boleh sahaja kalau tak mula baru, tamat kat situ saja. Tuan-tuan boleh tidur dan Allah tamatkan tuan-tuan waktu tidur saja. Namun, summa yab'asukum fihi. Namun bila siang datang, Allah bangkitkan semula kalian pada hari itu. Allah tak sebut tuan-tuan bangkit, tuan-tuan bangun. Allah kata, Allah yang bangunkan semula kalian pada hari itu. Untuk apa Allah wafatkan, bangkit balik, wafatkan, bangkit balik, tidur, bangun, tidur, bangun. Untuk apa? Untuk liyuqba ajalum musamma. Untuk disempurnakan ajal yang kita bincang tadi. Ajalun musamma. Ajal yang telah ditetapkan. Allah tahu bahawa siang tu kita kata, ya Allah, mana hukuman? Mana cepat sikit? Mencabar. Kalau kau nak minta hukuman tu datang, just wait for it. Hukuman tu datang. Kau hanya perlu tidur, bangun semula, tambah dosa lagi, tidur, bangun semula, tambah dosa lagi, bangun, tidur, sehingga lengkap ajal tersebut, kemudian hukuman tu datang. Paling-paling tak, mati adalah hukuman kamu. Ingat, mati tak mesti atas katil. Mati boleh jadi bas kemalangan. Mati boleh jadi mulia. Mati boleh jadi hina. Dan orang-orang yang mencabar hukuman Allah datang, jangan buat macam kamu tak akan mati.